Adakah anda jutawan duit atau jutawan emas? Mari kita lihat pada tahun 2015. Harga emas sekitar RM141 per gram. Dengan RM1 juta, nilainya bersamaan dengan sekitar 7.1 kg emas. Hari ini, dengan jumlah wang yang sama, pada harga emas RM590 per gram, anda hanya akan mampu dapatkan sekitar 1.7 kg emas sahaja. Sekitar 4.2 kali ganda kurangnya berbanding 10 tahun yang lalu. Sekarang, jika RM1 juta yang telah anda tukarkan kepada 7.1 kg emas 10 tahun yang lalu, hari ini sudah bernilai lebih RM4.1 juta. Nilai simpanan anda berganda 4 kali dalam tempoh 10 tahun. Ada dua pengajaran penting di sini. Pertama, kuasa beli ringgit telah merosot lebih 4 kali ganda dalam masa 10 tahun. Kedua, emas telah mencatat kenaikan purata sekitar 31% setahun sejak 2015. Bandingkan dengan simpanan di ASB, tabung haji atau KWSP yang hanya memberi dividen sekitar 5% setahun dalam masa 10 tahun ini. Simpanan tunai bukan sahaja tidak mampu menandingi inflasi, malah menyebabkan kerugian kuasa beli. Inilah sebabnya Public Gold menyediakan platform belian emas yang mudah, murah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama di Public Gold, anda boleh klik ni di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.